Saya tak boleh lama hujan. Minta izin. Mohon doakan saya dengan kawan-kawan di bawah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional menang Perikatan Nasional dengan barisan ni, kita jadi kerajaan sembilan. Kita tolak Pakatan Harapan di topi-topi. Ya, doakan kami. Amin. Assalamualaikum, Nek. Tidur. Allah, la ilaha illallah, sallallahu Muhammadan. Kita jaga, kita manusia biasa. Kalau cakap minta maaf lah kat dia. Kita sempat lagi ni. Ya, kita sempat lagi, kita minta maaf lah kat dia. Kita ada dia. Esok kalau tak ada dia, kita teringat katil ni lah ingatkan kita. Tengok katil ni, kita teringat mak dia. Kita kan. Kalau saya balik rumah kan, saya tengok satu sudut. Sekarang musim pilihan raya Negeri Sembilan. Tadi saya baru lepas tengok 2 video cara berkempen. Satu daripada Perikatan Nasional bersama dengan Barisan Nasional dan juga satu video lagi Tok Min. Keduanya situasi dia sama. Situasi dia adalah melawat orang tengah uzur, sakit. Dan dalam situasi tersebut, kempen oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ni memang menekan-nekan, cuba untuk promosikan dan untuk meminta mengundi. Dahlah tak tutup muka orang sakit. Tak ada adab ketika menziarahi orang sakit. Kita ni dalam Islam, kita ditekankan supaya kita cuba untuk menziarahi orang sakit tu dengan keadaan yang tertib. Tertib ni maksud dia macam mana? Maksud dia kita kena berlembah lembut, kita tidak mendesak, kita menyantuni. Kita bukan datang untuk peningkan lagi kepala orang yang sakit tu. Jadi sekarang ni apa sebenarnya cara kempen yang Perikatan Nasional kononnya ada PAS kat dalam tu yang tidak boleh mengajarkan akhlak yang baik terhadap calonnya. Seorang calon yang bagus haruslah mempunyai satu akhlak yang baik dan harus dicontohi, diteladani oleh orang yang lain. Kalau pergi melawat orang sakit pun dah berkempen macam nak memaksa setiap angkat lagi dia punya pamphlet kan, datang. Betul dah tu, duduk lagi rendah daripada katil orang sakit. Tapinya cara tak kena, adab tu tak betul. Kita nak tekankan bahawasanya kalau kita tengok video comparison di antara dua ni, of course lah kita dah tahu benda ni dah diupload di media sosial. Kita dapat satu perbandingan yang berbeza. Akhlak tu yang penting. Kan? Kononnya Pakatan Harapan satu ni, yang orang kata tidak mengenegahkan Melayu Islam ni, kita ada watak tersebut. Kita ada mengimplikasikan perkara tersebut. Jadi tak eloklah kalau kita nak katakan bahawasanya antara dua ni, parti yang mana kita boleh judge dengan lebih bagus, korang sendiri boleh tengok. Kan? Dan dalam fasa kita berkempen ni juga, kita harus lihat bahawasanya tak semua parti mampu membawa naratif yang bagus. Saya nampak pada kali ini di Negeri Sembilan, setelah apa yang berlaku di Negeri Johor, Pakatan Harapan nampak lebih mengambil satu pendekatan yang menyedari bahawasanya untuk mendekati pengundi itu, mereka harus lebih mesra, mereka harus lebih merendah diri dan ke lapangan dan tidak menggunakan apa-apa kata-kata yang akan menyakitkan mana-mana bangsa ataupun mana-mana kaum ataupun mana-mana pihak. Dan dapat juga lihat daripada segi kempen Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri, beliau menerima teguran bahawasanya beliau sebagai Perdana Menteri tidak boleh untuk berkempen secara lantang. Haruslah lebih suaranya tone down sikit dan juga menyantuni rakyat dengan cara yang lebih elok. Dan saya nampak Pakatan Harapan pada kali ini belajar daripada apa yang telah berlaku di Negeri Johor. Walaupun kita harus mengambil faktor Negeri Johor itu sendiri bukanlah satu tempat yang kita boleh mempertaruhkan Pakatan Harapan untuk menang. Tetapi kita boleh lihat betapa kesungguhan di Negeri Sembilan. Yang paling penting kita tengok Tok Min itu sendiri. Tok Min yang ditonjolkan sebagai poster boy di Negeri Sembilan lebih menampakkan karakter dan karismatik beliau. Yang mana poster boy yang rasanya boleh memenangi hati rakyat di Negeri Sembilan. Dan ini baru satu isu. Kita ke isu yang seterusnya. Okey. Dekat sini ada satu adu domba, fitnah, boleh kita katakan. Petikan dia daripada Dr. Ashraf Washdi. Jika Tok Min, Aminuddin Harun kalah, siapa jadi MB calon PH? Anthony Loke ke?
nak ke orang Negeri Sembilan, Anthony Leok jadi MB. Ini dah kenapa. Saya hormati Dr. Ashraf Wajdi sebagai seorang academician, sebagai seorang yang orang kata mempunyai ilmu dalam agamawan, tetapi kempen ini salah ni doktor. Sebab adakah doktor yang lebih mengetahui Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan ataupun doktor sengaja untuk menimbulkan kerisauan, keraguan, fear mongering di kalangan orang Melayu? Tak baik tu doktor. Sebab kita kena faham, dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan sendiri memang dah diperuntukkan perkara 36/2 Undang-Undang Tubuh bahawasanya Menteri Besar Negeri Sembilan ini harus terdiri dari kalangan Melayu Islam. Kan? Dah terjamin. Tok Min sendiri pun dah jawab, tak baik. Harus meminta maaf, bukan kepada Tok Min. Harus meminta maaf kepada pembesar negeri yang tuan besar. Harus meminta maaf kepada undang-undang yang 4. Dan harus meminta maaf kepada rakyat. Kerana kenyataan ini sebegitu rupa adalah misleading. Dan kita harus menjaga adab juga, back to akhlak, untuk berkempen dengan cara yang baik. Adakah kita memang sengaja nak menaburkan cerita yang mana kalau perkara ini diketengahkan, nasib untuk bangsa lain itu dihiraukan? Come on, doktor. You are not on this level. Okay? Dan seterusnya juga berkenaan dengan kempen oleh Barisan Nasional juga. Saya pelik, apakah Barisan Nasional ini tidak mempunyai satu naratif yang jelas apabila memasuki kepilihan raya di Negeri Sembilan. Tidak sama seperti naratif mereka di Negeri Johor. Adakah mereka seolah-olah hilang roh yang mereka ingin bawakan di Negeri Sembilan? Tak sama macam di Johor. Kerana kempen mereka di Negeri Sembilan ini nampakkan lebih kepada untuk memberikan takut-takut kepada orang Melayu dan ingin mengusik institusi Melayu Islam itu sendiri di Negeri Sembilan, yang mana saya rasa ianya tak patut. Video seterusnya ni saya tengok, mungkinlah ramai yang dah tengok, tapi video ni adalah daripada seorang superhero di Negeri Sembilan. Kalau saya pasang video ni orang tahulah. Pemimpin UMNO jadi timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri. Barisan Nasional yang bantu dia jadi Perdana Menteri. Itu yang dilupa tuan-tuan. Tapi hari ini setiap kali naik pentas ceramah, Perli cakap, oh ini parti yang sakau, ini parti yang curi, ini parti rasuah. Kalau berani cakaplah siapa yang sakau. Cakap siapa yang rasuah. Kalau berani cakap siapa. Dan kita tengok sama ada dia boleh kekal ke tidak jadi Perdana Menteri selepas ini. Kalau tidak ada sokongan daripada UMNO dan Barisan Nasional. Ini pun orang yang saya hormati. Saudara KJ ni, kalau dia keluar sekejap, saya memang amat ambil pendekatan bahawasanya saya menghormati beliau. Tetapi bila KJ memakai topi UMNO, memegang mikrofon bercakap soal Barisan Nasional, dia seolah-olah satu orang yang berbeza. Dia menjadikan diri dia seolah-olah bukan seorang yang progresif seperti mana di keluar sekejap. Saudara KJ, bila masa PMX salahkan BN berkenaan dengan sakau ini? Apabila PMX bercakap berkenaan dengan sakau, rasuah, ianya secara general. Tidak tertumpu kepada mana-mana parti. Kerana kita tahu bahawasanya Datuk Seri Anwar ini memperjuangkan berkenaan dengan rasuah ini daripada lama dah dulu. Ada kata orang Melayu ni, dia cakap siapa yang makan cili, dia yang terasa pedasnya. Adakah saudara KJ merasakan yang bahawasanya BN itu parti sakau? Sebab tu saudara KJ yang cakap, PMX menyatakan BN ni parti sakau, dah terasa pedas ke? Kan? Dulu tak keluar pun ayat BN tolong PH. Tiba-tiba dah join PAS ni, dah keluar ayat macam ni. Saudara KJ harus ingat, waktu saudara KJ tidak berada dalam parti, waktu tu dipecat oleh Presiden UMNO sekarang, pada tahun 2023, Kerajaan Perpaduan ini membuat satu Konvensyen Kerajaan Perpaduan, yang mana Sekretariat Kerajaan Perpaduan ini setiausahanya adalah Dr. Ashraf Wajdi. Saya pelik ke mana pergi semua benda ni. Sebab Sekretariat Kerajaan Perpaduan waktu buat convention, buat di WTC. Pertama kali katanya UMNO membuka pintu untuk DAP masuk ke PWTC. Tapi lepas tu semua perkara yang buruk dituduh kepada Pakatan Harapan. Adakah sebenarnya BN ini
memang sengaja untuk memburuk-burukkan Pakatan Harapan waktu ketika Pakatan Harapan dan BN berada dalam kerajaan untuk menampakkan BN ini hero, Barisan Nasional ini hero. Tak bolehlah macam tu. Sebabnya apabila rakyat melontarkan ketidakpuashatian kepada kerajaan, mana Barisan Nasional? Di mana pemimpin-pemimpin UMNO sewaktu kerajaan perpaduan ini bertalu-talu menerima kecaman daripada rakyat? Walhal kecaman tersebut datang daripada hasutan oleh pembangkang, oleh Perikatan Nasional. Tetapi tidak sama sekali pun Barisan Nasional meletakkan pendirian untuk membantu mempertahankan, mengeluarkan kenyataan media untuk backup kerajaan PH ni. Ini adalah salah satu perkara yang jahat yang harus kita buang daripada politik pada hari ini. Sudah kata berkawan, buatlah cara kawan. IKJ yang sendiri cakap, inilah cara kawan. Kita tak pernah tak backup kerajaan perpaduan ni. Sebab kita tahu Perdana Menteri kita memang daripada Pakatan Harapan. Datuk Seri merupakan pengurusi Pakatan Harapan. Akan tetapi di mana kerajaan Barisan Nasional? Di manakah Parti Barisan Nasional? Di manakah UMNO sewaktu ketika PMX diserang bertalu-talu, lebih-lebih lagi oleh pembangkang, tak ada satu pun keluarkan statement. Hari inilah kot saya mungkin nampak ada yang cuba backup PMX daripada MIC berkenaan dengan isu e-fishery, tetapi saya tidak akan pergi ke isu tersebut. Saya nampak saudara KJ ni dia mungkin boleh berubah angin sedikit sebab apabila dia dalam podcast keluar sekejap, saudara KJ banyak memuji PMX buat benda yang betul. Tapi dalam masa yang sama, apabila berkempen, beliau cuba untuk memburukkan imej PMX. Adakah sewaktu kita berkempen, kita hanya sekadar nak tarik crowd kita yang mana kita boleh memburuk-burukkan parti lain? Saya bawa sikit kepada saudara KJ. Kita flashback sikit. Kenapa kita cuba untuk berkempen tidaklah menyerang, tetapi membandingkan antara Barisan Nasional dan PH ini adalah disebabkan Barisan Nasional yang ingin membubarkan Don Johor dan juga tidak memberi peluang kepada kerajaan Pakatan Harapan untuk memerintah sekali sebagai kerajaan perpaduan di negeri Johor. That's not fair. Kerana di kerajaan persekutuan ini, Barisan Nasional banyak sangat, memang sangat banyak menikmati apa yang telah diberikan oleh kerajaan perpaduan pada hari ini. Adakah sekarang baru nak sedari ataupun ada sekarang tibanya masa apabila rasa kuat untuk menunjukkan kembali bahawasanya Barisan Nasional ini harus dinaikkan kembali sebagai kerajaan? Macam inilah saudara KJ. Saya boleh katakan bahawasanya sekiranya lah Pakatan Harapan ini memang teruk sangat lakukan kepada Barisan Nasional bukan sebagai kawan, saya tak yakin Barisan Nasional di Johor boleh menang besar pada pilihan raya yang lepas. Ini makna kata Pakatan Harapan memberi peluang yang besar kepada Barisan Nasional untuk terus bernyawa dan terus hidup. Kalaulah kami ni kawan yang teruk, saya nak ingatkan baliklah, mungkin ada penyokong Barisan Nasional, pemimpin Barisan Nasional. Ingat tak apa yang telah dilakukan oleh Perikatan Nasional di dalam Kerajaan Muafakat Nasional di bawah Muhyiddin Yassin, yang mana mereka tidak memberi peluang kepada UMNO. Itu adalah fakta. Itu adalah fakta yang harus ditelan. Kami ini adalah kawan yang terbaik. Silap-silap saya lihat Perikatan Nasional dan Barisan Nasional ni di Negeri Sembilan akan baik awal-awal je. Hujung-hujung nanti mereka akan bercakaran sesama sendiri. Dan video seterusnya ni saya suka nak menjadikannya sebagai satu penutup. Sebab saya tengok Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, Sanusi ni, dia cakap memang sedap lah kan. Sebab saya nak simpan, saya nak tunjukkan lah kepada mungkin penyokong yang bukan Melayu, bahawasanya sentimen yang mereka mainkan berkenaan dengan kaum ini memang serius. Dengar Kuasa politik Melayu pula selepas kita kehilangan ekonomi yang begitu besar. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Orang Kemboja ada Kemboja. Orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai. Politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Sedap Pak. Sedap betul Menteri Besar Kedah ni duk cakap. Saya bukan nak cakap apalah.
kita orang muda ni, kita mampu berfikir secara waras. Kita mampu melihat spektrum-spektrum politik ni bukan daripada segi cerminan bangsa dan agama sahaja. Saya nak tanyalah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Sanusi. Kita duk cakap politik kita ni, kita dah tak ada apa-apa. Perdana Menteri kita masih Melayu, Datuk Seri. Saya boleh katakan juga, raja-raja Melayu kita ni, 9 orang ni, tuanku semua masih ada. Orang Melayu sebagai Ketua Hakim Negara sekarang, orang Melayu. Adakah disebabkan untuk menggembirakan hati Datuk Seri untuk melihatkan watak politik ke arah konservatif Datuk Seri tu, Datuk Seri perlu cakap perkara sebegini? Datuk Seri, kita tak perlu tipu. Kita tahu je ada orang-orang Melayu ni juga, Datuk Seri, yang mana tanah datuk nenek moyang mereka jualkan kepada orang Cina dan India untuk mendapatkan hasil. Dan kita tak boleh tipu Datuk Seri, yang mana kerajaan yang ada pada hari ini, ada orang Melayu Islam juga yang tergolong daripada kawan-kawan Datuk Seri yang baru baik sekarang ni dengan Barisan Nasional. Adakah orang UMNO tu bukan pemimpin atau menteri yang beragama Islam dan orang Melayu? Adakah Datuk Seri nak mempersalahkan 30 tahun yang selama ini diperintah? Adakah disebabkan Pakatan Harapan? Pakatan Harapan memerintah 2018 hingga 2020, 2 tahun. Pakatan Harapan memerintah kembali 2022 sampai sekarang, lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. 6 tahun Pakatan Harapan memerintah. Yang selebihnya, kawan Datuk Seri sendiri yang memerintah. Adakah Datuk Seri menuding jari kepada Barisan Nasional dan juga UMNO yang telah mempergadaikan maruah Melayu dan Islam daripada segi kek ekonomi ni? Kadang-kadang kita harus lebih berhati-hati. Kita memang nak cakap berdegang-degang. Saya pun rasa marah nak berdegang-degang juga. Tapi kita kena berhati-hati. Kita harus keluarkan fakta yang bagus. Kita harus ada akhlak sewaktu kita berkempen. Dan senang cerita macam ni lah. Kurangkanlah memainkan agama dan kaum dan bangsa ni kalau rasa terdesak sangat. Dah mula nanti bercakaran, cari balik orang bukan Melayu. Kita kena lihat bahawasanya ada juga pemimpin-pemimpin yang bijak yang mampu untuk sentiasa mengimbangi di antara politik, kaum dan agama dan juga ekonomi. Saya tak suka apabila kita orang Melayu ni tidak berfikir panjang. Adakah kita nak membangunkan satu negara ini tanpa satu undang-undang yang memang dah sedia ada? Ataupun adakah kita ini, orang Melayu, menyertai politik, adakah disebabkan kita sebenarnya nakkan kuasa sahaja? Sebelum saya akhirkan saya punya podcast episod istimewa kali ini, saya nak ingatkan kembali berkenaan dengan situasi yang berlaku di Negeri Sembilan ini. Situasi di Negeri Sembilan ini kalau kita letak tepi seketika berkenaan dengan adat, kita harus menyedari bahawasanya Tok Jalal daripada UMNO, mungkin Tok Mat behind the scene di UMNO Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional ini tarik sokongan kepada Tok Min di Negeri Sembilan untuk Jalal jadi Menteri Besar. Semuanya dah jelas. Perikatan Nasional sedia untuk memberikan sokongan kepada Tok Jalal untuk menjadi Menteri Besar. Dan disebabkan kegoyahan yang kerajaan Negeri Sembilan tidak mempunyai satu majoriti yang cukup untuk membentuk kerajaan dan Tok Min sebagai Menteri Besar, sebab itulah belum cukup haul 2 tahun setengah terbubarnya DUN di Negeri Sembilan. Adakah kita benar-benar faham bahawasanya inilah permainan politik percaturan mereka yang menginginkan kuasa walaupun sudah mempunyai kuasa tidak cukup lagi. Orang dah bagi betis, nak peha. Dan harus faham, ingat, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional tidak senang apabila Pakatan Harapan memerintah kerana mereka tidak boleh melakukan apa yang mereka nak. Pakatan Harapan sentiasa menekankan tata kelola, bersih dan juga bebas rasuah. Saya harap agar penonton di rumah mempunyai satu visi dan misi yang jelas berkenaan dengan naratif-naratif yang mereka mainkan. Kita harus mempertahankan perkara yang baik dan kita harus menjelaskan kepada rakyat bahawasanya politik itu haruslah matang sekiranya kita ingin bergerak maju sebagai satu negara Malaysia yang aman dan damai.
Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di episod yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.